Oi Kelantan. Yang mana hampa semua nak balik ke kampung cuti dan juga raya ni. Kalau kata kita orang utara yang mai ke Kelantan, tak kisah hampa di mana saja, kalau hampa mai pusing di Kelantan, jangan lupa singgah dekat Nasi Ayam Cili Giling. Dia dekat kampung Pasir Pekan Tengah. Dia kira betul-betul dekat tepi Jabatan Sultan Yahya Petra ni lah, yang ada lampu-lampu tu. So hampa tengok vibe bawah dia ni, aku rasa macam tepi pantai. Apa biasa makan tak? Char kway teow basah flavor tom yum. Bila mai dekat Kota Baru ni, kedai ni apa boleh dapat? So yang ni char kway teow tom yum. Dalam plate ni ada kambing bakar, sotong celup tepung dengan udang galah. Dia nak bagi teli rasa kicap char kway teow dan juga tom yum tu bukan senang tau. Jujur kau bang, aku pernah try and error juga. Tak jadi. Dia pakai sotong original tau, bukan sotong ring. Baru tak rasa getah. Lepas tu untuk kuah dia tak manis. Dia punya kambing bakar pun kuah black pepper dia sedap weh. Apa kena try dia main char kway teow tom yum ni. Dia ada darat, lauk, sungai semua ada dalam satu char kway teow ni. Aku panggil apa tau? Char kway teow serumpun untuk set ni. Lama dah aku tak makan jenis yang bergreen macam ni. So yang ni chicken green. Kalau hampa order, kalau yes dia pakai myself atas meja macam ni lah. Tapi make sure dengan pakai baju putih. Kalau tidak, kalau merecik be. Aku suka lah dia main kuah ni. Dia macam makan sizzling tau. Dia rasa pedas tu. Weh sedap weh, yang ni bang nak cuba. Set nasi itik sekok. Yang ni harga dia RM97. Portion dia main dalam plate ni. Yang ni khas untuk 4 orang. Sup semangkuk, cili giling, dia main signature, kicap. So yang ni itik sekok, dia dah potong siap, berebut lah hampa. Main satu family, order yang ni boleh share seorang sikit. Yang ni berapa? Ui, laju, bergegak sup tu. Nasi chicken chop cili giling. Mana kata yang ni dia punya signature cili giling, letak dekat nasi dia. Oh, I'm speechless. Sebab apa tau? Aku rasa dia macam bukan sekadar nasi ayam. Kalau abang kaki pergi makan kat situ kan, pejam mata aku boleh rasa lebih kurang macam tu lah. Tapi tak tahulah, tu teka aku lah. Masing-masing dia ada cita rasa dia sendiri. Signature dia memang cili giling ni lah. Nampak macam seram, pedas apa semua kan. Tapi tak, ayak segar tubuh dia tu nanas habis. So yang ni aku order mango fruity. Tak boleh tahan tengok meja tepi order ni. Teh hijau float. Sikit nak jatuh. Green tea dia Shan. Orang Penang kata itu sedap lah kalau Shan. So yang mana suka green tea boleh ambil dia punya yang ni lah. Teh hijau float. Yang ni coklat frappe Oreo. Apa kena cuba. Krim dia sedap. Dia buka daripada 4 petang sampai 12 malam. Buka setiap hari kecuali cuti hari raya. Support bisnes orang kita di Kelantan ni geng. Ciao. Orang Kedah. Habis tu? Orang Kulim. Saya kerja sini setahun dah. Char kway teow dia. Tak kita tu sedap. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Boleh rasa macam dekat Kedah. Dekat boleh rasa lah. Tidak payah.